Impian. Setiap manusia punya impian. Impian inilah yang membawa kita sejauh ini. Menongkah arus, melepas pemikiran. Berimpian bersama G100 dan 5G bukan sekadar mimpi. Body goal! Yes! PG Mark! Yes! PG Group! Yes, yes, yes! Ini bukanlah tentang destinasi yang kita ingin pergi, tetapi tentang perjalanan mencari ilham dan hikmah untuk dipelajari dan dikongsi. Terbentang sebuah tempat yang penuh dengan keindahan dan keajaiban, bagaikan hidup dalam mimpi ciptaan Tuhan. Segala yang dulu hanya khayalan, kini menjelma menjadi kenyataan. On behalf of Emirates, we'd like to congratulate Public Goal Malaysia achievers on board this flight. Welcome to Cape Town. Pertama kali saya jejakkan kaki di Cape Town iaitu pada 12 tahun yang lalu, tahun 2013. Hari ini bukan lagi tentang saya, tetapi tentang anda, tentang kejayaan anda dan tentang masa depan kita semua. Perjalanan ke Cape Town ini bukanlah sekadar tempat persinggahan. Ia adalah sebuah pengembaraan menikmati kemanisan di puncak kejayaan. Kejayaan ini bukan tentang kita semata. Ia tentang berapa banyak jiwa yang sudah kita sentuh dan jiwa yang meletakkan harapan untuk berjaya bersama. Saya mula buat bisnes Public Goal sebab terinspirasi dengan sekeping gambar mentor di Cape of Good Hope di Cape Town. Dari situlah saya mula buat keputusan untuk menjelajah dunia. Kalau dulu dalam sekeping gambar, kini saya telah menjejakkan kaki untuk bergambar di tempat yang sama. Semua ini bermula daripada keputusan besar pada tahun 2018. Saya tak sangka lintasan hati saya yang sebelum ni, masa zaman saya bekerja, saya pernah terlintas bila anak-anak dah besar, saya nak ajak suami saya bercuti ke luar negara. Tapi itu hanya lintasan saja, tuan-puan. Saya tak sangka Allah memandang lintasan hati itu, tuan-puan. Dengan bisnes Public Goal ni, apa yang terlintas di hati saya tu Allah makbulkan. Bermaknanya, tuan-puan, kita ni janganlah risau untuk berangan-angan. Janganlah risau ada dream. Jangan risau kita ni ada cita-cita. Kita perlu ada dream, tuan-puan. Beranilah untuk berimpian. Tiada impian yang terlalu besar dan tiada impian yang mustahil. Kerana impian itu milik anda. Setiap usaha tidak mengkhianati. Saat indah yang dahulunya hanyalah mimpi, kini dikecapi.
Destinasi yang dahulunya jauh, kini dijejaki. Impian yang dahulunya hanya imajinasi, kini realiti. Mengembara merentas dunia. Seperti hari ini kami berada di Cape Town, di South Africa. Sangat-sangat membuatkan saya rasa bersyukur bahawa nikmat Allah bukan sekadar di Malaysia. Kita boleh merentas dunia dengan Public Gold, insya-Allah. Jadi apa lagi nikmat yang kita nak? Okey, apa lagi nikmat yang saya boleh dustakan? Jom explore dunia dengan Public Gold. Setiap perjalanan penuh cabaran, bimbingan dan sokongan keluarga G100 dan 5G. Menepis cabaran, kuat bersama terus melangkah ke hadapan. PJLS sangat bermakna untuk saya kerana saya jarang merasa nikmat bercuti sejak kecil lagi, apatah lagi keluar negara. Dulu saya pernah bercita-cita untuk menyambung pengajian ke luar negara, namun impian itu tak kesampaian. Alhamdulillah, hari ini Allah hadirkan dengan nikmat yang lebih indah, iaitu melalui dengan bisnes Public Gold. Pada di usia yang sangat muda, saya menjakkan kaki ke luar negara, semua Public Gold tanggung. Terima kasih Public Gold. Dan saat kita bergerak ke hadapan, misi kita jelas untuk mengubah kehidupan 1000 keluarga, membawa mereka menggapai impian bersama demi anda dan demi insan-insan yang anda sayangi. Tiada satu pun impian yang mustahil untuk dicapai.